Dalam dunia kapceng sentiasa panas, ada satu nama yang kita semua kenal, kembali dengan rupa paras baru. Tapi persoalannya, adakah sekadar cat baru cukup untuk menggugat tahta? Jom kita bedah siasat. Betul. Untuk tahun 2026, Yamaha bagi nafas baru pada EZ115 dengan pilihan warna yang nampak fresh. Nampak memang lawa atas kertas kan? Tapi jom kita korek lebih dalam. Adakah ini cuma kosmetik atau ada benda lain yang tersembunyi? Okey, kita mulakan dengan bab pertama, wajah baharu untuk 2026. Nampak gayanya, Yamaha memang pertaruhkan habis-habisan pada rupa paras kali ini. Jom kita tengok apa yang diorang tawarkan. Nah, ini dia 3 pilihan warna baru yang ditawarkan. Ada biru yang nampak garang, kelabu yang lebih elegan dan hijau yang memang stand out. Nampaknya Yamaha cuba pikat semua orang. Dan sekarang nombor yang semua orang nak tahu. Harganya RM5,698. Sama macam model sebelum ni. Berita baik kan? Tapi bila harga tak berubah, adakah nilainya masih sama? Fikirkan. Baiklah, bab rupa dah selesai. Sekarang kita masuk bahagian kedua, janji prestasi. Jom kita dengar apa yang Yamaha gembar-gemburkan tentang enjin motor ni. Jantung sang juara. Wah, bukan main lagi nama yang Yamaha bagi. Bunyi macam gempak kan? Tapi betul ke enjin ni sehebat namanya? Okey, tengok sini. Ada 4 perkara utama yang Yamaha tekankan. Enjin suntikan bahan api yang lepas piawaian EU4, prestasi yang dikatakan paling padu dalam kelasnya, ada sejarah kemenangan dalam perlumbaan dan senang nak jaga. Kalau tengok atas kertas, memang nampak macam pakej lengkap. Tapi kan sehebat mana pun sejarah atas litar lumba tu, kita kebanyakannya tunggang kat jalan bandar, betul tak? Jadi Yamaha pun tahu benda ni dan diorang tekankan juga aspek praktikal untuk kegunaan harian. Dan ini dia senarai checklist untuk penunggang harian. Lampu depan yang lebih terang, okey, check. Tempat duduk yang selesa, check. Ada penunjuk eco untuk jimat minyak, tangki bahan api 3.9 liter dan pilihan kickstart atau electric start. Boleh kata cukup lengkap untuk motor ulang-alik kerja. Okey, kita masuk bahagian ketiga, di sebalik cat baharu. Kita dah dengar semua janji manis Yamaha. Sekarang, masa untuk reality check. Jom kita siasat apa yang sebenarnya ada di sebalik warna baru yang berkilat ni. Jadi soalan paling besar, apa yang betul-betul baru untuk tahun 2026 ni? Selain daripada warna itulah, enjin ada upgrade ke, rangka dia lain ke? Dan jawapannya, tak ada. Zero. Secara mekanikal tak ada satu pun yang berubah. Enjin, chassis, brake, semua sama macam model lama. Jadi ya, kemas kini untuk 2026 ni hanyalah kosmetik semata-mata. Jom kita imbas balik spesifikasi yang sama ni. Enjin 114cc SOHC sejukan udara, brake cakra kat depan, brake drum kat belakang dan suspensi biasa. Inilah pakej yang kita dah kenal, formula yang memang menjadi. Tapi, ia bukan formula yang baru. Torque pun sama, 9.9 Nm. Cukuplah untuk potong barisan masa lampu isyarat nak menyelit dalam traffic jam. Pendek kata, ia masih sebuah jentera bandar yang lincah macam dulu juga. Dan beratnya cuma 98 kg. Ringan sangat kan? Sebab tu ia senang dikawal. Tak kiralah anda penunggang baru atau dah biasa cilok-cilok waktu puncak. Petikan ni saya rasa memang kena sangat. Kena faham betul-betul apa motor ni. Ia komuter harian yang boleh diharap, tapi janganlah harapkan ia jadi roket atas lebuh raya. Baiklah, bahagian keempat, pertembungan para komuter. Dengan pakej yang sama, tapi muka baru, macam mana kedudukan EZ115 ni dalam pasaran kapcai Malaysia yang kita tahu memang sengit gila? Dan lawannya yang paling utama, siapa lagi kalau bukan Honda Wave Alpha. Ini dia pertarungan klasik. Pencabar baharu menentang raja yang masih duduk selesa di atas tahta. Okey, jom kita tengok jadual ni. Nampak tak? EZ115 ni duduk kat harga pertengahan. Dia lebih mahal sikit daripada Raja Honda Wave Alpha. Dalam masa yang sama, ada pula pesaing baru macam Avas Kencana yang bagi ciri moden. Dan ada juga pilihan super jimat macam Morenas Craze. Jadi, nampak tak? Kedudukan EZ115 ni agak tersepit sebenarnya. Dan kita sampai ke bahagian terakhir, persoalan terakhir. Lepas kita belek semua benda ni, sekarang masa untuk buat keputusan. Adakah EZ115 versi baru ni pilihan yang terbaik untuk anda? Jom kita ringkaskan. Yang bagusnya, ia motor yang ringkas, tahan lasap dan sekarang nampak lebih bergaya dengan warna baru. Yang tak berapa bagusnya pula, harganya lebih tinggi daripada ketua pasaran dan ia tak ada ciri-ciri moden macam lampu LED yang pesaing lain dah mula tawarkan.
Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Adakah sekadar lapisan cat baru cukup kuat untuk goyangkan sebuah legenda dan cukup berbaloi dengan harga yang diminta? Jawapannya terpulang pada anda.